Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, sedang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pertama sekali, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi pada hari ini, hari Isnin, dapat sama-sama kita bersiaran langsung menerusi live TikTok Qiraati Radatul Jannah, yang mana pada hari ini adalah giliran ataupun live untuk bacaan kitab Tauhid, kitab Risalah Al-Misbahul Munir. Kitab ni sangat popular di kalangan para pelajar pondok, dan juga kitab ini diajar oleh guru-guru kita di serata masjid di seluruh Malaysia. InsyaAllah kitab ini membahaskan tentang ilmu Tauhid, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifat Rasul dan perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang mana sudah maklum kita berada di akhir zaman ini, banyak sangat fahaman-fahaman yang sesat, fahaman-fahaman yang dapat memesongkan kita lah, sekiranya kita tak belajar ilmu Tauhid sifat 20, kemungkinan kita boleh terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh sesetengah pihak yang terkeluar daripada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, pada minggu ini kita akan sambung kembali bahasan kitab ini, sambungan bahasan pada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, muka surat 16. Okey, yang ada kitab boleh keluarkan, sama-sama kita belajar, sama-sama kita muzakarah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberi kefahaman kepada kita berkaitan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, insya-Allah. Baik, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan bacaan kita, insya-Allah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid darain amin. Huraian sifat yang keempat. Huraian sifat yang keempat daripada 20 sifat yang wajib ke atas tiap-tiap orang Islam yang mukallaf, sama ada lelaki ataupun perempuan, mempelajarinya, i'tiqad serta berdalil. Jadi huraian sifat yang keempat ini hanyalah pada sebutan, pada tertib sebutan sahajalah, kerana sifat Allah ni dia sama-sama qadim. Kalau ikut yang sebenarnya dia tak boleh sebut dia yang keempat, yang kelima tu tak boleh. Sebab sifat Allah ni dia sama-sama qadim. Kita sebut di sini sebagai tertib sebutan sahajalah, bukan pada nafsil amri, bukan pada diri sifat yang sebenar. Apa dia sifat yang keempat daripada 20 sifat mengikut jalanan Imam Abu Mansur Maturidi? 20 sifat. Kerana termasuk sekali dengan sifat maknawiyah yang 7 tu yang jadi 20 tu. Kalau ikut jalanan Imam Abu Hasan Asy'ari, 13 sifat, kerana tak masuk sekali dengan sifat maknawiyah. Baik, iaitulah sifat yang keempat itu, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Apa dia ni? Menyalahinya Allah Ta'ala lil hawadithi, akan segala yang baharu. Allah Ta'ala tu bersalahan dengan
segala yang baharu. Baharu tu apa dia? Makhluk tu lah, makhluk. Baharu, makhluk mungkin. Hawadis. Maknanya makhluk tu tak sama dengan Allah. Allah tu tak sama dengan makhluk. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Wajib pada syarak pula. Wajib pada syarak pula. Wajib apa ni? Di atas tiap-tiap mukallaf. Wajib apa ni? Wajib pada syarak ni. Apa maksud wajib syarak? Ma yuthabu ala fi'alihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tu wajib syarak. Barang yang diberi pahala sekiranya kita melakukannya. Dan dijanji seksa, dijanji azab sekiranya kita meninggalkannya. Itu wajib syarak. Wajib ni banyak lah. Wajib akal, wajib ardi, wajib adat. Di sini wajib syarak. Baik, wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf. Mukallaf ni kita duk hurai selalu dah. Mukallaf ni maknanya orang yang dibebani dengan hukum syarak. Maknanya setiap perbuatan mukallaf itu tak terlepas daripada hukum syarak. Adakala boleh jadi wajib perbuatannya. Adakala jadi haram, adakala jadi sunat, adakala jadi makruh, adakala jadi harus. Mukallaf ni maknanya di bawah hukum tersebut. Setiap perbuatannya tidak terlepas daripada hukum tadi. Hukum 5 tadi, hukum syarak. Apa dia tu? Wajib pada syarak apa tu? Mengetahui. Mengetahui ni oleh bahawa belajar sehingga mengetahui. Diri belajar tu wajib ain, wajib syarak. Diri belajar, apa maksud belajar? Pergi kuliah. Bawa kitab, bawa alat catik. Tu belajar. Kalau mai tak bawa kitab tu tak panggil belajar, yang tu panggil mendengar. Belajar ni mesti kena ada kitab, mesti kena ada alat catik. Buku kosong dan sebagainya. Catik apa yang guru kita hurai tu. Apa yang penting-penting lah. Yang guru kita hurai yang tak ada dalam kitab tu, kita catik yang tu. Jadi wajib tu mengetahui ini oleh bahawa belajar sehingga mengetahui. Kerana diri mengetahui itu kurniaan Allah. Bukan semua yang mengaji itu reti. Kadang-kadang mengaji 30 orang. Hak reti itu 3 orang. Yang lain tak reti. Tapi lepas tak tuntutan belajar tu, yang tu wajib bila kita buat dapat pahala lepas lah. Cuma mengaji itu bagilah sampai reti. Kena panjang masa sikit lah. Bukan sekali pi tu dah reti terus. Kalau sekali pi tu reti terus belakang kan. Tak ada orang mengaji. Semua pakat pandai habis dah. Pakat mengajar lah pula. Jadi belajar tu, diri belajar tu, perbuatan belajar tu wajib. Kerana apa? Kerana ilmu ini ilmu yang wajib. Ilmu fardu ain. Mengetahui serta i'tiqad. I'tiqad ni maknanya kena jazam. Kena pegang kuat-kuat 100%. Kena yakin. Dalam hati dia tu kena pegang teguh. Tidak boleh ada zan, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada waham. Apatah jahil lagi dah tak boleh. Kena yakin 100%, kena pegang kuat. Jazam 100%, putus dalam hatinya. Dan mengaku putus, ikat kuat-kuat, mengaku putus dia dalam hatinya. Hati tiap-tiap mukallaf tadi, mengetahui serta i'tiqad dan mengaku apa tu? Akan tentu sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tu. Kena pegang sungguh dalam hati kita, setiap mukallaf itu, bahawasanya Allah tu dia tak sama dengan segala yang baru ni. Allah tak sama. Tak sama lah. Janganlah kita menyamai Allah dengan baharu. Dari mana pihak sekalipun. Tak sama lah. Allah Ta'ala dengan makhluk ni tak sama. Dan tidak menyamainya. Menyamai Allah dengan segala yang baru. Tak sama. Bila sebut Allah tu tak bersalahan bagi segala yang baru, maknanya dia tu tak menyamai. Tak menyamai ni dipanggil apa? Istihalah. Istihalatul mustahil. Hukum bagi mustahil. Kerana diri mustahil itu adalah menyamai itu. Menyamai Allah bagi segala baharu itu dipanggil mustahil. Lazim daripada kata Allah tu bersalahan. Yang ini tak sama dengan segala yang baru. Lazim dia tak sama lah. Tidak menyamai Allah. Yang ini tak menyamai Allah Ta'ala dengan baharu bagi segala yang baru. Tak sama.
Tak sama lah. Jangan pula kita menyamai Allah dengan segala yang baru. Firman Allah Ta'ala. Firman ni bahasa Parsi. Kalau bahasa Arab, qala. Bahasa Melayu, berkata. Firman Allah Ta'ala, laisa kamithlihi syai'un laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Syura, Asy-Syura ayat 11. Artinya laisa kamithlihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Erti ini maknanya translate. Artinya tidak ada seperti zat Allah Ta'ala suatu, yakni suatu pun. Tidak ada yang menyamai Allah Ta'ala suatu pun. Dan dialah Allah Ta'ala yang mendengar. Mendengar itu dengan sifat pendengar. Dan yang melihat. Dan Allah juga yang melihat. Yakni melihat dengan sifat melihat. Yang ada di zat Allah Ta'ala. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dan juga tidak menyamai itulah dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Yang kata tak sama Allah dengan baharu tu, tak menyamai Allah dengan baharu itulah dipanggil sifat mukhalafah. Sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Baharu ni dia dua saja, jirim dan arad. Sebab baru tak lepas daripada dua ini. Baru, bila sebut baru ni dia tak lepas daripada jirim dan arad. Allah Ta'ala bersalahan dengan yang baru, bermakna Allah tu bukan jirim. Zat Allah bukan jirim, sifat Allah bukan arad. Bila jirim dan arad saja, maknanya dia tu baru. Macam kita lah berjirim, sifat kita berarad. Arad ni ditumpang pada jirim. Tu tak lepas lah. Bila sebut baru ni dia tak lepas dua tu. Dan maksud bersalahan itu, yang kata mukhalafah tu, bersalahan dengan baharu tu macam mana? Tiga perkara. Yang pertama daripada tiga perkara yang kata bersalahan itu, iaitulah bersalahan pada zat, yakni pada zat Allah bersalahan. Bersalahan yakni dengan makna, dengan maksud zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Zat Allah tu bukan jirim. Zat makhluk, zat baharu ni berjirim. Tu tak sama lah. Zat makhluk dengan zat Allah tak sama, berjirim. Zat Allah bukan berjirim, yang bertempat. Zat Allah ni bukan berjirim yang bertempat. Tetapi zat makhluk ni dia berjirim dan bertempat. Macam kita lah, ada tempat. Kalau zat Allah Ta'ala ni, dia yang pertama dia tak berjirim, yang kedua dia tak bertempat. Di mana-mana tempat. Tak boleh kata Tuhan tu duduk di situ, Tuhan duduk di sini, Tuhan duduk atas langit, Tuhan duduk di luar alam dan sebagainya. Semua itu adalah ajaran tak betul. Yang mengatakan Tuhan di luar alam, itu adalah tidak betul. Zat Tuhan bukan berjirim, yang bertempat. Yang berjirim bertempat itu adalah makhluk. Sebab tu tak boleh mengatakan Tuhan itu berjirim, bertempat. Seperti di dua alam, di atas langit dan sebagainya. Itu semua adalah ajaran tak betul. Ajaran sesat. Ajaran bukan ahli sunnah. Walaupun di mana tempat sekalipun, tak boleh kata lagu tu lah. Tuhan bukan lagu tu. Tuhan bukan duduk di sana, duduk di sini. Perkataan duduk tu pun dah tak betul lah. Kalau orang tanya Tuhan duduk di mana, jangan jawab. Nak jawab lah, jangan jawab. Sebab dia tanya tu tak betul lah. Duduk tu adalah sifat makhluk, sifat baharu. Disebab Tuhan tak boleh tanya lagu tu. Sebab Tuhan ni mana ada tempat. Di situ, di sini, di atas, di bawah, di langit dan sebagainya. Semua tu tak betul lah. Ajaran tak betul tu. Dan makhluk ini semuanya jirim. Makhluk ini semuanya jirim yang bertempat. Jirim ni maknanya barang yang mengambil lapang qadar zatnya. Barang yang mengambil ruang sekadar zatnya, tu jirim. Tu jirim. Dia bila dia duduk situ, maknanya dia ambil ruang kat situ. Angin tak boleh masuk dah tempat dia duduk tu. Kalau kita tengok ikan dalam air, tempat ikan tu air tak boleh masuk. Air tak boleh masuk. Sebab ikan tu telah mengambil
ruang, mengambil lapang qadar zat dia. Tu jirim. Jirim ni maknanya benda yang berketul lah. Benda yang berketul, yang bertongkol. Tu jirim. Dia mengambil lapang qadar zat dia saja. Maknanya tempat zat dia tu angin tak boleh masuk. Kalau duduk dalam air tak boleh masuk. Sebab tu bila contoh macam cerita apa? Burung gagak tu, dia nak minum air tu kan. Dalam bekas yang kecil tu, air ada sikit. Jadi macam mana gagak tu nak minum air? Dia masukkan batu dalam tu. Masuk batu seketul sampailah air tu melimpah dan dia boleh minum. Sebab apa air tu melimpah sedangkan air tu asal dia sikit? Kerana batu-batu yang masuk dalam botol tu telah mengambil ruang, mengambil lapang qadar zat batu tu. Itu menyebabkan ruang jadi sempit, maka air tu pun naik melimpah. Maka burung tu pun boleh minum. Itu panggil jirim. Jirim ni benda yang bertongkol. Jadi makhluk ini semuanya jirim. Makhluk ini dia tak lepas daripada jirim dan arad. Kalau Allah ni bukan jirim yang bertempat, walau di mana tempat sekalipun. Tak boleh kata Tuhan duduk atas. Tak boleh kata Tuhan duduk bawah. Jirim ni, makhluk ni semua berjirim yang bertempat. Jirim maknanya barang yang mengambil tempat dengan sendirinya. Barang yang mengambil lapang, qadar zatnya. Dia ambil lapang tempat. Tempat maknanya dia nak ke tempat lah tu. Tu makhluk ataupun baharu. Kalau begitu, kalau kata Tuhan tu bukan jirim yang bertempat, walau di mana sekalipun, dan makhluk ini semua berjirim yang bertempat, kalau begitu, tidak boleh dikatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Di mana-mana tempat sekalipun. Tak boleh kata lah. Siapa kata Tuhan tu ada tempat, maka dia tu jahil. Dia tu jahil ilmu aqidah. Dia tu jahil. Ilmu tauhid. Ataupun dia tu mengikut ajaran-ajaran yang tidak betul, yang terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka jika didapati di dalam Quran atau hadis, ini hadis Nabi lah, barang yang memberi waham, barang yang memberi kesamaran, waham ni, menyerupai dan bertempat, menyerupai Allah lah dan bertempat tu Allah tu, maka dinamakan ayat itu ayat mutasyabihah. Jadi dalam Quran ni ada ayat muhkamah dan ada ayat mutasyabihah dan hadis mutasyabihah. Maknanya terdapat juga ayat Al-Quran yang memberi kesamaran, dia punya makna dia tu. Dia kena takwil. Dia kena ikut mazhab khalaf. Ulama khalaf ni dia takwil. Contohnya yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Kalau kita pakai zuhir ayat, Tuhan tu ada tangan. Bukan tangan lah, di situ dia kena takwil, palingkan makna yang sebenar. Bukan makna yang zuhir tu, tangan macam kita dah faham tu. Tangan di situ dengan maksud kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Bukan tangan betul, tak berjirim macam kita tu. Sebab tu kena takwil. Mesti kena takwil. Kalau ulama salaf, dia serah terus. Dia mengatakan Allah Ta'ala Maha Suci daripada tangan. Dia serah bulat-bulat itu. Dia tak ni lah. Dia serah terus. Dia nafi terus. Tapi kalau Wahabi, ni Wahabi. Dia kata tangan. Tangan mana? Tangan. Tapi baru dia nafi. Tangan yang bukan macam makhluk. Tapi dia kata tangan. Tangan, bila sebut tangan tu berjirim tu. Kalau ulama salaf, dia terus menafikan yang Tuhan tu Maha Suci daripada tangan. Dia serah makna tu kepada Allah Ta'ala ayat tu. Tu panggil ayat apa? Ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah. Ayat yang memberi waham, kesamaran, menyerupai Allah dengan makhluk. Dan bertempat tu. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tu. Tuhan bersemayam tu. Ada setengah kata Tuhan duduk atas langit. Duduk atas langit. Langit tu kan makhluk. Baharu. Tuhan tu qadim.
Mana boleh? Tuhan tu tak bertempat. Tak boleh kata Tuhan tu duduk atas langit. Tak boleh. Tak betul tu. Jadi ayat tu kena paling lah. Paling makna dah. Menguasai arash. Memerintah arash. Bukan maksud Tuhan tu duduk atas arash. Tuhan tu memerintah arash. Menguasai arash. Kita pergi terjemah ikut zuhir ayat. Tuhan tu duduk atas arash. Tu yang jadi Tuhan tu duduk atas langit tu. Ajaran tu tak betul lah. Dan hadis mutasyabihah. Ada juga hadis yang kesamaran. Yang perlu ditakwil. Dia punya makna dah. Maksud ayat tu. Maka wajib. Wajib ditakwil. Ini dipalingkan akan dia. Akan maksud ayat tu. Maksud ayat mutasyabihah tu wajib kena paling. Wajib kena takwil. Hadis mutasyabihah pun sama juga. Wajib kena takwil. Supaya apa? Supaya lepas daripada syubhah. Supaya lepas daripada menyerupai Allah dengan makhluk tu. Jangan pakai zuhir ayat. Pakai zuhir ayat tu yang jadi sesat tu. Dia kena takwil. Dia kena ikut ulama salaf dan khalaf. Takwil. Kena takwil. Wajib kena takwil. Supaya nak melepaskan daripada syubhah. Menyerupai Allah dengan makhluk. Supaya lepas daripada syubhah itu sama ada takwil itu dengan takwil jalan ijmal. Seperti takwil ulama salaf dengan jalan ijmal, ini dengan jalan borong. Seperti takwil oleh ulama salaf, ulama yang 300 tahun yang terdahululah, bukan yang terkemudian ni. Yang terkemudian ni ulama khalaf 300 tahun kemudian ni. Ini 300 sebelum tu. Dia panggil ulama salaf. Mereka takwil ayat tersebut dengan takwil yang ijmal. Atau takwil akan ayat mutasyabihah tadi ni dan hadis mutasyabihah tu dengan jalan tafsil, dengan jalan halusi, hurai satu persatu. Seperti takwil ulama khalaf, ulama yang 300 ke belakang ni. 300 tahun ke belakang lah. Terkemudian lah ulama khalaf. Boleh saja nak pakai takwil ijmal ikut ulama salaf pun boleh. Nak pakai takwil ikut ulama khalaf pun boleh. Yang penting takwil. Jangan pakai zuhir ayat. Jangan pakai zuhir ayat. Maka seperti firman Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Fath ayat 10. Allah Ta'ala firman, Yadullahu fawqa aydihim. Ni. Kalau kita pakai zuhir ayat, maka kita kata, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka itu. Tuhan tu ada tangan. Tangan serupa makhluk. Salah tu. Itu boleh memberi kesamaran ayat ni. Jadi wajib kena takwil. Kena paling makna dia. Bukan maksud tangan di sini. Macam tangan berjirim tu. Berkata salaf. Berkata ulama salaf pada tafsirkan. Pada menghuraikan. Pada mentakwilkan ni. Ayat ni. Yadullahu fawqa aydihim. Ayat itu begini. Bermula yadullah. Bermula kalimah yadullah ni pada ayat ni lah, yadullahu fawqa aydihim ni, bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Atas segala tangan-tangan mereka itu, bukanlah lafaz yadu itu dengan makna tangan. Yang ni tangan macam tangan kita tu. Lafaz yadullah ni pada ayat ni. Ulama salah kita bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka. Bukanlah lafaz yadun itu dengan makna tangan seperti tangan kita ni. Jangan dia kata Tuhan tu tangan macam kita lah. Jangan. Kerana jikalau yadun dengan makna tangan seperti tangan kita ni, maka tidak dinama lagi ayat mutasyabihah. Kalau tangan yadullah ni dengan makna tangan macam tangan kita, maka ayat ni tak panggil ayat mutasyabihah lah. Yang boleh panggil ayat mutasyabihah ni, ayat yang boleh memberi kesamaran menyerupai Allah dengan makhluk ini, kerana yadullah di sini bukan makna tangan. Bukan makna tangan seperti tangan kita tu. Bukan. Dan berkata baik. Tu ulama salaf. Ulama salaf mereka mengatakan yadullah ni atas tangan segala tangan-tangan mereka itu. Bukan tangan seperti tangan kita ni berjirim tu. Bukan begitu. Tu takwil ijmal daripada ulama salaf.
Baik, kemudian dan berkata pula ulama khalaf pada mentafsirkan ayat itu. Ayat mana ni? Ayat yadullahi fawqa aydihim ni. Ulama khalaf kata apa pula? Begini. Yang kata yadullah tu ialah bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Ulama khalaf palingkan makna yadullah ni fawqa aydihim ni kepada makna kekuasaan, bukan makna tangan. Jadi yadullahi fawqa aydihim ni maknanya kekuasaan Allah ke atas segala kekuasaan mereka itu. Bukan maksud tangan macam kita faham tu. Jangan pakai zuhir ayat, boleh sesat lah. Yadullah tu maknanya kekuasaan. Itu tafsiran daripada ulama khalaf. Ulama khalaf dia tafsir kata yadullah tu dengan makna kekuasaan, bukan tangan. Bukan tangan yang segera kita faham tu. Kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Kena palingkan makna ayat itu. Jangan pakai zuhir ayat. Kalau pakai zuhir ayat boleh sesat. Boleh menyerupai Allah dengan makhluk. Maka lafaz yadun dengan makna qudrah. Yadun tu dengan makna qudrah, bukan dengan makna tangan. Seperti yang kita faham. Yadun di situ dengan makna qudrah, kekuasaan Allah. Begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihah. Mutasyabihah ni maknanya yang memberi waham, yang memberi keliru, menyerupai Allah dengan makhluk. Tu. Jadi dia kena palingkan daripada makna dia tu. Makna dia kena paling. Bukan, jangan pakai zuhir ayat. Laisal murad bi zahiril ayah. Jangan pakai dengan makna tu dengan zuhir ayat. Kena palingkan, wajib palingkan maknanya. Yadullah ni dengan makna qudrah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka itu. Bukan tangan Allah yang berjirim, bukan. Zat Allah tidak berjirim. Itulah dipanggil ayat mutasyabihah. Yang ni lah puak-puak Wahabi yang nak pegang ni. Dia pegang zuhir ayat. Dia payah tu. Boleh sesat lah. Dan hadis mutasyabihah, ada juga hadis-hadis mutasyabihah. Berlaku takwil di antara dua qaul golongan itu, iaitu golongan salaf dan khalaf. Dua golongan tersebut. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan bersalahan. Yang tadi bersalahan pada zat. Bersalahan ni ada tiga lah. Bersalahan pada zat, bersalahan pada sifat, bersalahan pada perbuatan af'al. Ada tiga. Ya, habis dah. Itu bersalahan pada zat. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, dan bersalahan pada sifat itu. Dan persalahan pada sifat itu ialah sifat-sifat Tuhan itu bukan arat. Sifat-sifat Tuhan itu bukan arat yang bertengkak, yakni yang menumpang, dijirim. Jadi sifat Tuhan itu bukan arat yang bertengkak pada jirim. Sifat kita ni arat sebab kita ni jirim, dia tumpang pada jirim. Sifat Allah bukan arat kerana zat Tuhan bukan jirim. Arat ni dia tumpang pada jirim saja. Sebab dia kata sifat Tuhan itu bukan arat. Yang bertengkap, ini yang menumpang di jirim dan bertempat bersama dengan jirim. Sebab apa sifat Tuhan itu bukan arat? Kerana zat Tuhan bukan jirim yang bertempat. Jadi tak boleh kata sifat Tuhan itu arat. Dia hanya sifat saja. Tak boleh kata arat kerana sifat ni dia umum. Arat ni dia khusus kepada makhluk, kepada baharu ni. Kalau begitu, kalau kata sifat Tuhan itu bukan arat yang bertengkap di jirim, kalau begitu tidak bolehlah dikatakan Tuhan berjihad di mana-mana. Tak boleh kata Tuhan tu berjihad. Jihad ni berpihak di mana-mana. Jihad dan sebagainya. Di atas kah, di bawah kah, di kiri kah, di depan kah, di belakang kah. Semua tu tak boleh. Kita tak boleh kata pada Tuhan lagu tu. Tak boleh kata Tuhan tu duduk di sini, duduk di atas, duduk di bawah, duduk di sana. Tak boleh, sebab Tuhan tu bukan berjihad. Tuhan bukan berjirim yang berjihad. Bukan, di mana-mana jihad sekalipun. Kerana jihad itu adalah sifat bagi jirim. Sedangkan zat Tuhan bukan jirim.
Dan sebagainya daripada jihad lah. Sebagai jihad tu daripada sifat-sifat yang baru. Sifat-sifat yang baru ini sifat-sifat makhluk lah. Jadi tak boleh kata Tuhan tu berjihad, berjirim, kerana zat Tuhan bukan jirim. Jihad itu sifat bagi jirim, sedangkan zat Tuhan bukan jirim. Kena faham lah. Dan bersalahan, habis itu adalah dikatakan mukhalafah, bersalahan Allah Ta'ala pada sifat. Kemudian kita teruskan lagi, dan qala musannif, dan bersalahan, yakni bersalahan Allah dengan baharu tu pada perbuatan pula, pada af'al. Itu ialah perbuatan Allah Ta'ala bukan seperti perbuatan yang baru. Perbuatan Allah tak sama macam perbuatan yang baru. Kerana apa? Kerana perbuatan Allah Ta'ala menjadikan, ini menimbulkan yang tiada kepada ada. Tu, perbuatan Allah tu memberi taksir, memberi bekas, dengan maksud menjadikan yang tak ada kepada ada dan meniadakan yang ada kepada tak ada. Itu perbuatan Allah. Berbeza dengan perbuatan makhluk, tak sama lah. Dan pula perbuatan Allah Ta'ala bukan daripada bahan-bahan benda dan perkakas alat jentera. Itu perbuatan Allah tu tak sama lah. Perbuatan makhluk ni memerlukan bahan-bahan. Nak buat apa? Nak buat rumah, kena ada bahan. Nak buat apa lagi? Nak buat sekolah, kena ada bahan. Kena ada perkakas alat jentera, kena ada. Kalau tak ada tu macam mana nak buat sekolah? Itu perbuatan baharu. Itu perbuatan baharu makhluk ni. Kalau tak ada perkakas, tak ada bahan, macam mana nak buat rumah tu? Allah dah. Allah bukan perbuatan dia lagu tu. Dia nak buat alam ni, dia tak perlukan bahan. Dia tak perlukan alat jentera dan sebagainya. Perbuatan Allah ni hanya menimbulkan yang tiada kepada ada dan meniadakan yang ada, iaitu mematikan. Itu perbuatan Allah. Jadi kalau kita tengok ni, kita hidup ni, siapa yang menjadikan kita hidup? Allah. Itu perbuatan Allah. Siapa yang mematikan orang mati tu? Kan kita tengok orang mati kan, siapa yang mematikan? Allah juga. Bukan makhluk. Sebab tu kita kena jaga etikad kita. Contoh kita kata, ubat tu bagus sungguh, sakit kepala lega makan ubat tu. Jangan, jaga hati-hati lah. Takut hati kita pegang, kata ubat tu ya menyembuhkan. Salah tu. Yang menyembuhkan Allah. Sebab apa? Sebab ubat itu makhluk, dia tidak boleh memberi bekas. Allah yang menyembuhkan. Ubat tu sebagai asbab saja. Jadi apa-apa yang berlaku di atas dunia ini adalah perbuatan Allah, dengan maksud menimbulkan yang tiada, meniadakan yang ada. Dan perbuatan Allah tu juga tidak memerlukan bahan dan tidak memerlukan perkakas alat jentera untuk mengadakan alam ini. Tak semacam dengan makhluk. Nak buat rumah kena ada jentera, kena ada bahan-bahan, kena ada simen, kena ada batu bata, kena ada besi dan sebagainya. Allah tak perlu semua tu. Itu dikatakan bersalahan perbuatan Allah dengan makhluk. Tak sama. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dan dalil, ini dan bermula dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Dalil ni apa? Dalil ni maknanya bukti lah, kita kata bukti, percaman, burhan. Dan dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru dan tidak menyamai. Jadi tiap-tiap sifat ni mesti kena ada dalil lah. Mesti kena ada dalil. Mana ada dalil kata Tuhan tu bersalahan dengan baharu dan tak sama dengan baharu, mana ada dalil? Ialah kita fikir, yang ni fikir dengan akal. Kita fikir dengan akal. Jikalau fardu takdir, Allah Ta'ala tidak bersalahan bagi segala yang baru, nescaya adalah ia Allah tu menyamai dengan sesuatu yang baru ini. Kalaulah Tuhan tu tak bersalahan dengan baharu, ini tak menyalahi lah dengan baharu ni, maksudnya dia tak sama lah. Kalau dia tak sama, maka dia tu nescaya dia tu menyamai lah. Kalau Tuhan tu tak bersalahan, maka Allah Ta'ala tu menyamai dengan baharu lah. Zat dia bukan, zat dia berjirim, sifat dia arat, lagu tu maksudnya. Sifat dia arat yang bertengkap pada jirim,
perbuatan dia memerlukan bahan-bahan, jentera, alat-alat jentera, dah baharu dah. Nah, kalau Tuhan tu tak bersalahan, maka dia pun menyamai baharu, sama macam kita. Jirim, nak ke tempat dan sebagainya. Maka yang jika fardu takdir menyamai ia Allah dengan yang baru ni, kalau dia sama dengan baru, tentulah ianya Allah baru juga. Nah, kalau Allah tu sama macam baru, maka Allah pun baru juga. Tu je lah kan. Seperti itu juga, samalah, baru seperti makhluk jugalah. Itu maksudnya. Dan iaitu menyamai Allah dengan baru tu batil, karut, palsu, kerana telah terdahulu sabit qidam dengan dalil-dalil yang nyata. Qidam itu kita bicara dah. Kalau Tuhan tu baru, mestilah ada yang membarukan dia. Kalau Tuhan yang kedua membaru juga, mesti ada Tuhan lagi yang lain pula yang membarukan. Bergili buat. Yang tu kita dibicara lah bab qidam itu. Jadi Tuhan tu bukan baru lah. Sebab dia tak menyamai dengan baru. Tak boleh kita kata Tuhan tu baru. Kalau Tuhan tu baru, maka ada Tuhan lain pula yang membaharukan dia. Tu dikatakan di sini, kerana telah terdahulu sabit qidam dengan dalil-dalil yang nyata. Yang tu kena tengok bab qidam tu lah. Maka tetaplah bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Tetaplah bersalahan Allah dengan baru, tak samalah. Zat Allah bukan jirim, zat baru jirim. Zat Allah tidak bertempat, zat baru bertempat. Sifat Allah bukan arat, sifat baru arat. Arat ni sifat baru yang menumpang pada jirim. Sifat Allah bukan arat. Sifat Allah sifat saja, dia menumpang pada zat Allah. Dia tak boleh kata arat. Arat dia tumpang pada jirim, sedangkan zat Allah bukan jirim. Dan tidak menyamai Allah, itulah pengakuan yang sebenar, yang membetuli dengan pengakuan Tuhan di dalam Quran. Tuhan pun mengaku juga dalam Quran, membetuli dengan pengakuan kita, di mana Tuhan itu tidak menyamai dengan segala makhluk ini, segala yang baru. Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, yakni kepada puak-puak musyrikin yang tanya kamu itulah. Katakan apa? Kata apa? Allah Ta'ala itu satu, Esa. Qul huwallahu ahad. Kata kepada mereka, Allah itu Esa, satu. Yang dituju Allahus samad, Allah lah yang dituju segala hajat, atas segala mengekalinya. Maksudnya Allah tu tempat meminta, Allahus samad. Semua berhajat kepada Allah, semua bertumpu kepada Allah, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad, Allah tu tak beranak, Allah tu tak ada anak. Wa lam yulad, dan Allah itu tidak diperanakkan dia tidak diperanakkan. Sebab tu Allah tidak ada ayah, tidak ada mak. Ayah dengan mak ni maknanya makhluk. Allah tu bukan makhluk, Allah tu Tuhan. Dia tak beranak dan dia tak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah yang menyerupai, satu pun tidak menyerupai, satu pun. Ini tidak sama taraf, tak ada yang lain yang serupa dengan Allah, tidak ada yang menyerupai Allah. Ni Allah Ta'ala sebut sendiri dalam Quran. Allah Ta'ala tu tidak ada pun yang serupa dengan dia, tidak setaraf dengan dia, tidak serupa dengan dia. Dari segi zat dia tak sama, dari segi sifat dia tak sama, dari segi af'al dia tak sama. Maka nyata daripada surah Al-Ikhlas itu, surah atas tadilah, surah Al-Ikhlas ni, bahawa Allah Ta'ala tu bersalahan, yakni tak menyamai Allah dengan segala yang baru. Dari segi zat dia tak sama dengan baru, sifat dia tak sama dengan baru, perbuatan dia pun tak sama dengan baru. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ai alimun. Baik. Jadi secara kesimpulannya, Allah itu tidak sama dengan baru. Tidak samalah. Dari segi zat dia tak sama, sifat dia dan af'alnya. Jadi kita kena kenal lah.
Jadi kena kenal Tuhan kita tu tak sama dengan baharu. Wallahu alam. Yang nak tengok rakaman boleh tengok dekat YouTube insya-Allah. Okey. Jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dan yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.